Pernahkah kita terfikir bahawa satu perkataan atau satu tindakan mampu mengubah perasaan seseorang? Hormat bukan sekadar adab, tetapi cerminan diri seseorang. Okey kelas. Hari ini kita akan belajar. Keluarkan buku aktiviti, buka muka surat 45. Wais, dah. Simpan botol tu. Jom kita belajar. Ish, ajar je lah. Orang lain semua boleh je dengan cikgu bebel kat depan. Tanpa disedari, sikap tidak sopan boleh mengguris hati orang lain. Hormat bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada rakan. Wais. Nak pinjam nota semalam boleh? Carilah sendiri, kau kan bijak. Benarlah orang kata, apa yang kita lakukan kat orang, pasti kembali kat kita semula. Weh Syazah, aku nak pinjam kalkulator kau boleh? Kau kan anak orang kaya. Takkanlah kau kalkulator pun tak ada. Kadang-kala kita lupa bahawa rakan juga mempunyai perasaan. Kini, Wais merasai apa yang dirasai oleh orang lain. Kadang-kadang, kesedaran hadir melalui pengalaman. Wah. Ya? Macam mana kelas dengan budak Wise tu? Makin biadab ya budaknya. Tak boleh cakap macam tu. Kita nak mengajar ni kena banyak bersabar. Tapi Saya cuma nak Wais tu berjaya. Di balik setiap teguran, pasti ada harapan. Harapan menjadi layu. Kesilapan bukan pengakhiran, tetapi ialah keberanian untuk mencuba. Syazah, boleh tak awak tolong letakkan buku ni dekat bilik guru? Okey. Terima kasih Syazah. Syazah, cikgu, tulis kat situ boleh? Sebenarnya saya ni banyak salahkan cikgu Syazah. Saya minta maaf kerana selama ni saya mengguris hati. Maaf je cikgu, maaf Syazah. Terima kasih. Hormat menghormati ialah asas pada hubungan yang harmoni. Jika kita hormat orang lain, maka dari itulah kita dapat memuliakan diri kita sendiri.